Kita barang-barang kita penuh. Barang kereta. Barang-barang kita. Barang benda mengangkat. Cantik tempat ni sahabat. Ni buat kali pertama saya datang ke sini. First time lah. First time. Kita cuba tempat orang pula. Yang ni sepuluh ini. Yang ni macam ni tak siap lagi. Tak siap lagi. Masih buat lagi beli. Ada. Buat lagi. Pagi. Lawa tempat ni. Lawa tempat ni. First time pun datang. Biasa main Ni first time pun datang. saya biasa main sana kan. Sungai apa? Sungai Sungai Meranti. Sungai Silakan dia buat kan jenuh pulak kan mari. Mana dalam tempat Ni kalau dah pelan dia terberitahu ni kan. Tapi dipanggil asal dia Kerma dia panggil. Tanjung tu Tanjung Pemanis habis kona ni kan. Dia apa sewa paper ni? Sebiji. Kalau kosong RM30. Paper saja, tak campur enjin. Ada buat sekali dengan sewa enjin. Berapa sewa enjin? Enjin tengoklah kalau 5 130. 5 130. Kalau enjin 99 160. Minyak kita support lah kan. Sekali lah tu. Sekali minyak. Okey lah. Okey. Banyak kot paper ni. Ada lagi atas. Ni tak habis cuci lagi ni apa semua. Dia datang malam tadi kan. Yang santai sambil mancing. Rakit 200 malam. 200 satu malam. Api daripada pukul 7 sampai pagi lah. Pasal. Kita Api. pakai generator kan. Pakai generator. Sebab sini bekal elektrik tak ada. Petang solar support. Petang solar support. Okey kot. 7 tu ada solar dah nyala tapi kita support lagi dengan enjin generator kan. Ada berapa biji mah rakit? Ada 2 ke? Ada 2 biji. Dia 3 biji, satu untuk santai punya. Ni tu untuk santai punya. Enjin komando. Lepak ni. Dia buat latihan. Okey. Biji 200. Untuk berapa orang? Kira bajet satu family. Satu family. Tapi sekali dia orang turun. Bukan kira family dah. Dia tak fikir rakit dia turun. Kan? Okey, nanti kita promote kalau siapa-siapa nak berkenan nanti boleh telefon owner ni ya. Okey sahabat. Kita layan terus ya. Okey. Nanti kita letak nombor telefon dia. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua sahabat-sahabat. Hari ni kita mancing di Tebu Hitam Saya bersama sahabat saya. Ini dia. Master Sifu Amri ya. Ini dia. Tengok sikit muka. Moga abang handsome kan. Itu dia. Buat kali pertama saya berkomplot dengan Sifu Abang Amri. Okey. Kita layan terus sahabat. Di Sungai Tebu Hitam di kawasan Ulu ni. Suasana agak cantik. Mudah-mudahan ada rezeki kita hari ni ya. Okey, kita layan terus sahabat. Cantik pemandangan. Sebatang. Lompat suka. Yang tu kau tak pernah pakai. Memang berdebu kat rumah je. Tengok dia main depan tu. Bagi dia. Tapi untuk casting lah. Dah siap satu. Rod kita menggunakan 2 mata. Umpan ruat Saya ada juga bawa umpan anak udang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita test, mudah ada rezeki kita. Alhamdulillah. Tapi tangan gigil sebab. Tangan gigil. Tangan menggigil.
Okey, alhamdulillah. Allahu akbar. Strike dah. Strike pertama sahabat. Saya baru nak ikat joran yang kedua. Mata sifu kita dah strike dah. Padu. Spek biru bos. Padu mantap. Alhamdulillah. Memang syahdu. Memang terbaik lah. Padu mantap lah. Pada tengah yang ikat lagi nah. Tak ada apa. Tak ni lagi. Ikat pula dengan dalam keadaan tangan menggigit. Parkinson. Parok dah ni, parok. Rezeki yang pertama sahabat. Besar ni. Lepas besar ni. Alah ingat. Rezeki yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Bisa lah. Itu tak strike lagi. Baru strike seekor halus. Bisa. Tu dia. Galah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sayang lucu. Ini saya cari ni. Sahabat, strike yang pertama. Mantap. Nikmat syukur pada Allah. Nikmat tu sahabat. Allahu Akbar. Masya Allah. Nikmat yang kita cari. Lama. Memang syahdu. Allahu Akbar. Sedap nikmat. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah. Tempat baru, pengalaman baru. Allahu Akbar. Masya Allah. Galah spek satu. Yang ni tadi satu spek. Sadu. Sahabat. Masya Allah. Puas hati betul. Allahu Akbar. Padu mantap. Gambar. Suasana. Padu mantap. Galas. Tebu hitam. Terima kasih tebu hitam. Sedap. Dia tarik tu tak sia-sia. Nikmat dia tu lain macam. Kita baru nak rendar raja kita. Itu dia. Tak tahulah sampai ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai. Ada kok. Ada juga. Alhamdulillah. Tapi ni tak kasar ni. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Dia dah nak mula dah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Rezeki tak salah alamat. Padu mantap. Strike geng. Strike lagi. Masa sifu kita strike lagi. Tadi dah strike lah, tapi tak ada nak rakam. Tu dia. Jenggi pun tak apa. Janji naik. Nampak balik ke? Sekarang kai. Okey sahabat, kita pindah spot lain pula. Cari spot lain pula. Tengok.
suasana. View. Oh, letak. Oh, makan dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Padu mantap. Tak dan habis tu lagi. Alhamdulillah. Banyak kok mau rakit sini. Orang belakang strike. 2 ekor sekali. Double strike. Aduh. Baik Master Sifu. Double strike tu. Cantik view. View yang indah. Kau bakar mamai pula. Tu lah. Ibu mama pencet lah. Aku dah tak ada keluar. Boleh terbakar. Datang-datang bengkel suruh buat rajut buat rajut simpan di rumah tak guna. buat rajut simpan di rumah. Rajut simpan tepi katil. Strike kasar tu. Oh, sangkut. Strike mo. Kasar. Lepas naik dia, kita tengok saja. Padu mantap. Oi, sabar kiri kanan. Okey, ada. Alhamdulillah, strike. Alhamdulillah. Oh. Tak rasa ni. Hish. Bongkok banyak. Alhamdulillah. Sayang. Aduh, mantap. Tu dia. Alhamdulillah. Naik kau. Sifu strike kau. Tak ada nak rakam. Strike. Itu dia. Strike. Alhamdulillah. Hai. Alhamdulillah. Sebelah pasal lah nambah-nambah. Tak apa, lucu dah. Budak saya beda. Kita kena spot lagi. Kita cari spot yang lebih syahdu je.
Hai. Apa kita naik kapal Mazang? Oh, tak apa. Mungkin jauh. Ada minyak spek kok. Beratang tu ada. Mau dah. Tak ada. Halus ni. Oh ada. Dia ada. Tak kira pergi kau. Bolok-bolok sama dia. Oh. Ush. Udah mego. Merah pun merah lah. Alhamdulillah. Ush. Kasar. Belik ingat tu tali. Tak belik pun. Belik. Buang udang tu. Alhamdulillah. Allah. Wallahi. Allahu Akbar. Itu cangkuk ekor kiakak marah sana. Strike kan? Masa sifu kita strike. Jadilah. Merah belakang. Oi. Oi, boleh tahan ni. Oh, boleh tahan ni. Oi. Main selai. Aduh, nikmat ah. Aduh. Jauh lagi ke perjalanan? Oh. Oh, ikan. Ikan benda ni. Bau tikus. Oh, bau tikus. Tak ada ikan ni. Banyak lah. Sungai nak ndak tak ada. Bau tikus. 3 kaki cakap lain macam. Tikus muncul ni kan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap. Alhamdulillah. Rezeki bobok padu mantap. Kepada Allah. Alah. Strike kan. Oh, besar tu. Ikan.
Ikan tu bawang kombek. Strike. Galah. Sorry dah. Tu dia naik dia. Buah-buah nak pindah spot ni. Alhamdulillah. Marah gamak cakap. Halus sangat. Kau nanti aku makan dah kau. Bergegar batang rot. Boleh lah. Alhamdulillah. Strike. Tu dia. Pandai betul. Ya, strike. Siap ada pokok bunga ni. Mau rakit. Special. Awak siap ada pokok bonsai. Mau rakit dia. Macam orang rumah atas darat. Strike. Ikan mana? Oh ni patin. Dia lawak. Mana pelayak tu? Ambil. Makan dalam tu macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Barang jadi. Ni blok sabar. Bagi saya satu. Selang. Entah. Ikan. Kau bapak dui. Dui ke lawak? Ikan ni muncul panjang. Dui benda? Dui pula. Satu ni. Ni udang tu. Allah. Nak bagi agak lu. Anak speed biru Kasar dia dapat. Kasar. Alhamdulillah. Minta jenggo jadi. Ni betul. Nikmat. Berat rasa kat ni. Jadi mantap. Ada biru speknya. Kena release Demi pembiakan kena release. Release dalam raja. Nak pecah peluh dah ni. Nak pecah peluh dah berjemur tengah panas. Nak release lagi. Nak blender dah seluruh dalam.
Boleh juga ke dia? Bismillahirrahmanirrahim. Naiklah galau. Naiklah galau. Itulah di sini. Oh. Tak lah ya. Oh. Ikan. Oh. No, engkau. Cari dia lagi apa. Kedui. Bang kasar. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Alhamdulillah. Udah makan tengah ke? Oh. Udah makan tengah. Oh. Dia tahan. Alhamdulillah. Aduh, dah. Oh. Padu. Ah, terbakar pula dah. Oh tu. Kacau ke. Terbakar pula dah hutan. Ni buang puting rokok mata ni. Kacau lah. Isap rokok buang puting rokok mata. Anggur lah. Kita dah buat kawan. Beda hitam. Kaki kita. Kacau. Jadi udang kering kita ni kan. Udang pula makan lubuk ni. Dan terbakar geng. Oh, strike. Oh, nampak bayang. Nanya yang puluh. Oh. Buat menjaring lubuk. Nak belanja dah perlu. Itu dia. Ya, spek biru. Spek kuning. Jadilah janji ada warna. Kuning ke biru ke. Alhamdulillah. Selesai gini sedap je kok. Padu mantap. Strike ni. Lama. Kasar tu. Padu. Puas hati. Ada biru. Ada warna lah dia punya udang. Okey, geng. Kita kemas ya. Hari dah pukul 4. Udang pun tak berapa nak aktif. Jadi kita nak beransur balik lah. InsyaAllah next time pula kita repeat. Hari ni alhamdulillah lah ada jenggo. Target kita tu dapat lah. Walaupun tak banyak, tapi nikmat dia tu dapat kita rasa. Tu yang penting. Ya ye sudah sampai. Ya ye. Rangkut dulu. Pokok geli-geli. Ingat abang video je. Tunjuk pokok. Ni abang video. Ni pokok geli-geli. Khasiat dia buat apa? Ubi dia. Buah pinggang. Oh, dia ada macam ubi kayu lah. Ya, dia macam ubi keladi je. Oh. Lepas tu
Buat mana rebus? Ini punya rebus. Oh. Rebus minum gitu lah, tak ada campur benda. Tak ada dapur. Kita nak tengok weh. Ya ya. Macam mana buat tu? Oh, macam mana? Dia memang kat sungai je ke pokok ni? Payu-payu sungai. Ada. Ubi gelili. Pelik nama. Kalau kita beli dah siap ada kopi dia kan. Tapi berapa persen jadi buah. Oh, banyak kot dia punya tu. Dah begini. Okey, jom kita balik. Hasil nanti kita tengok rumah. Okey sahabat, kita dah selamat sampai kat rumah sahabat. Alhamdulillah, kita dah selamat sampai. Okey, mari kita tengok hasil saya memancing hari ni. Kita balik pukul dalam pukul 4 dia, 4 petang sebelum asar. Kita balik dah. Okey, kita tengok hasil saya memancing. Adalah juga bila rezeki tu dia jenggo. Jenggo seko. Seko dia jenggo. Jenggo Sungai Rompi tu dia. Alhamdulillah. Tu ikan 4 ekor. Ni bawang apa, bawang tikus. Bawang tikus. Lepas tu ikan ni lawang. Itu lawang. Okay, kita tengok berat dia berapa. Timbang dulu, kita timbang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok untuk udang saja berapa. Ush. Hidup lagi sahabat. Hidup lagi. Udang saja. Nampak dah 400 gram udang saja. Kalau campur dengan ikan, ikan seekor, 2 ekor, ikan 3, 4, semua sekali 900 gram 900 gram kat sekilo. Alhamdulillah rezeki beri. Itu je lah hasilnya. Okey sahabat, konten kita sampai kat sini saja. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Padu mantap. Bye bye. Jenggo hidup ni.